bagaimana tercetusnya idea nak buat music video tentang lagu ni? Pada mulanya saya tak berniat langsung nak buat music video ni. Macam saya cakap tadi, lagu tu saya buat, single tu adalah untuk simpanan peribadi je. Tapi bila lagu rakaman pertama tu bila dah siap, arwah pun pernah dengar, arwah ibu dah dengar lagu tu semua. So jadi dia suka dengar lagu tu. Kemudian bila arwah meninggal, saya telefon Syahir balik. Saya kata, Syahir, boleh tak saya nak record balik lagu tu? Pasal saya rasa lagu ni emosi dia dah lain. Saya katakan, pasal masa arwah hidup, emosi dia lebih semangat. Semasa arwah dah tak ada, saya hilang punca. Saya hilang arah. Jadi saya nak gunakan lagu tu untuk bercerita. Saya buat single ni hanya untuk menyampaikan penceritaan saya. Kemudian masa rakaman yang kedua tu, saya telefon Cikgu Siti Hajar. Saya kata ke Cikgu Siti, boleh tak tolong saya untuk menyampaikan lagu ni untuk jadi saya punya guide lah untuk buat rakaman lagu ni. Tun Syahir pun setuju untuk rakam balik lagu tu. Jadi saya pergi ke studio merakamkan lagu ni. Setelah selesai rakaman lagu tu, Syahir bertanya kepada saya, kawan saya inilah yang sound engineer ni, dia bertanya kepada saya, abang tak nak pasarkan ke? Sayang lagu ni kalau abang simpan sendiri. Pasal dia kata, bagi pendapat dia, lagu ni ada potential untuk diperdengarkan. Jadi saya pun nak mencampaikan cerita saya kepada semua orang tapi tak kesampaian. Maka saya rasa okeylah, saya kata kat Syahir, boleh jugalah saya nak release lagu ni. Tapi saya bukan nak release secara besar-besaran, saya cuma nak release yang untuk kawan-kawan dengar je sebenarnya. Hasrat pertamanya yang itulah. Lepas tu saya bertanya juga kepada Cikgu Siti Hajar sebagai bunda-bunda, macam mana pendapat bunda kalau saya release lagu ni. Lepas tu dia pun kata, sayang Madi kalau awak simpan sendiri pasal lagu ni ada potensial yang tinggi. Jadi daripada situ saya berhasrat untuk buat music video. Banyak production yang saya tanya, tapi akhirnya NS Picture yang setuju untuk ambil dan buat music video ni lah. Saya pun bertanya kepada sound engineer tu, okeylah kalau kita nak release, kita kena ada music video. Saya pun cakap dengan Syahir, bolehlah kita buat music video ni. Jadi saya pun carilah konsep dan saya carilah production, dan NS Picture owner dia Ahmad Nasuha yang setuju, alhamdulillah, untuk producekan atau terbitkan saya punya music video. Di music video ni siapa punya idea untuk storyteller ni? Macam saya cakap, saya ingin bercerita. Saya menyanyi, sebenarnya saya bercerita. Bukan sekadar menyanyi, saya menyampaikan cerita. Kalau saya menyanyi klasikal atau musical, sebab tu saya suka menyanyi lagu-lagu musical, lagu-lagu klasikal, pasal saya suka menyampaikan cerita. Makanya music video ni dia punya storytelling adalah daripada saya. Saya duduk bercerita tapi saya tak duduk secara berdepan. Kami kebanyakannya video call antara saya dengan director dan juga sound engineer saya lah, Nasuha, dengan director, dengan Syahir sebagai sound engineer saya yang buatkan single saya ni, dan music arranger jugalah dia. Maka kami duduk, saya menceritakan apa yang saya mahu dalam music video tu. Saya bercerita tentang shot. Saya tak mahu Nasuha hanya mengambil beauty shot. Saya nak menyampaikan cerita dan saya nak shot dia itu turun bercerita dengan cerita saya. Jadi kebanyakan storytelling itu adalah daripada storytelling yang saya nak sampaikan. Dan saya juga tidak menyekat Nasuha
atau Suha untuk kreativiti dia sebagai seorang director dan sebagai seorang cameraman. Saya katakan dia shot saya bebaskan kepada awak, tapi jalan ceritanya apa yang saya nak, saya beritahu dia shot bagaimana yang saya nak, dan jalan macam mana yang jalan cerita yang bagaimana yang saya nak. So terhasillah music video ni. Itu je lah. Okey, terima kasih Ispadi. Interview ni insyaAllah nanti kita nantikan dulu apa ni, bila album ni rilis bersama dengan music videonya. Kita akan tengok dulu dia punya behind the scene. Alright, terima kasih Ispadi. Terima kasih.